Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to Encik iPad Channel. So hari ni kita nak unbox satu Nintendo Switch OLED model. Sebenarnya saya dah unbox kotak ini sebelum ini. Yang ini saya beli baru je beli. Yang ni Malaysian set. Saya beli dekat link yang saya sediakan dekat bawah. Korang boleh tengok dekat sini macam mana nak tahu Malaysian set. Dekat sini dia ada tunjuk MYS, for sale and use in Malaysia only. Saya tahu sekarang ni orang dah beralih ke Nintendo Switch 2. Jadi Nintendo Switch 2 seperti yang korang sedia maklum, itu konsol yang lebih berkuasa lah sebenarnya. Tapi kenapa saya pilih OLED? Nanti dalam video ni saya terangkan kenapa. So apa yang korang dapat dalam kotak ialah satu set konsol itu sendiri. Konsol ni kalau korang tengok dia gunakan color neon. Memang saya sengaja pilih konsol color neon ni sebab color neon ni adalah color trademark untuk Nintendo Switch yang dulu-dulu punya tu. Warna dia agak pop up. Satu lagi variant ialah color warna putih, macam color PS5 tu. Belakang ni dia ada satu stand tau. Korang tarik stand dekat sini dan dekat bahagian bawah ni ada slot micro SD card. Micro SD card saya dah letak dah micro SD card dalam ni. Saya gunakan micro SD card gameplay. Yang ni daripada SanDisk. Cara nak letak SD card dalam ni senang saja. Korang boleh insert je SD card dekat belakang ni. Kenapa saya guna SanDisk gameplay? Sebab SD card ni memang dibina khusus untuk korang bermain game lah. Dalam kotak tu pun didatangkan dengan dock. Dock ni fungsinya ialah untuk kita connect dengan TV lah. Bahagian belakang ni korang boleh buka, boleh cabut. Okay. Bahagian atas ni dia ada AC adapter, dekat bawah ni ada HDMI out lah. Boleh cucuk LAN kabel daripada korang punya router letak kat sini. Alright. Tutup macam biasalah. Letak sini dan tekan sahaja. So dalam kotak sekali disediakan dengan Joy-Con strap. Ini Joy-Con strap. Yang ori dia punya strap ni ada color belang-belang hitam putih lah. Macam mana nak buka Joy-Con ni? Dekat belakang ni ada satu button yang macam titik je kat situ. Korang tekan dan korang tarik lah. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Alright. So nak pasang Joy-Con ni, masa mula-mula saya pasang Joy-Con ni saya tersilap tau. Sebab saya tak tengok dia punya tanda dekat sini. Dia ada tanda tambah dan tanda tolak. Kalau korang tengok baik-baik dekat Joy-Con ni, dia ada tanda tambah dan tolak tau. Ni tambah, ni tolak. Okay, dekat strap ni pula, strap ni pun ada tanda. Dia ada tanda tambah dan ada tanda tolak. So kesilapan saya hari tu, saya masukkan sesuka hati. Dia nampak sama tau, tapi bila korang masuk, kalau tak cun, dia akan tersekat dekat dalam tu. So bagaimana cara yang betul untuk korang pasang Joy-Con strap ni ialah simbol tambah Joy-Con strap ni mesti sama dengan simbol yang ada di Joy-Con. Okay? Cara nak masuk senang saja, korang just slide in sahaja dari bawah Joy-Con strap ni. Slide in masuk sampai dia ada bunyi klik. Apa fungsinya? Fungsinya Joy-Con strap ni kalau korang nak main game sport kan, korang just masukkan ke dalam tangan korang dan korang ikatkan kat sini. Supaya apa? Supaya bila korang main dengan dengan agresif, benda ni tak jatuh tau. Pernah sekali anak saya main benda ni, dia tak pakai Joy-Con strap, melambung benda ni. Jatuh. Jadi sayang sebab Joy-Con yang ori ni dia ada infrared reader dekat bawah ni. Right? So cara nak buka senang sahaja, korang tekan juga yang belakang ni dan slide tarik ke atas juga. Slide tarik ke atas. Right? Untuk Joy-Con ni dia unik tau. First time saya pakai Nintendo, rupanya Joy-Con tu boleh pakai macam ni. Dia boleh pakai macam ni. Sebab atas ni pun dia ada bahagian dalam ni, dia ada power button, dia ada indikator lampu indikator ni. Dia ada dua tombol kat atas ni untuk korang main macam ni. Kenapa saya beli Nintendo Switch OLED model ni? Sebab katakan bahawa Nintendo Switch ni agak sesuai untuk budak-budak main. Sebab bila budak-budak main game yang berkaitan dengan sport ni, diorang memang bergerak betul. Diorang bukan sekadar tengok skrin dan tekan tombol tu. Korang just boleh guna dia punya gyro function ni, guna untuk buat sport betul-betul lah, seakan-akan kita bersukan betul kat dalam tu. Dah try dah beberapa game, contoh macam Mario Sonic Olympic ni, Nintendo Sport Ring Fit ni. Memang betul-betul anak-anak korang akan berpeluh bermain. Dengan korang-korang sekali pun berpeluh kalau bermain ni menggunakan dia punya gyro sensor tu. Di dalam kotak pun disediakan sekali dengan power adapter. Power adapter ada logo Nintendo dekat situ. Jenis 2 pin macam ni lah untuk Malaysia punya set. Selain daripada adapter,
pun disediakan HDMI cable. Ini HDMI cable. Banyak jugalah barang yang ada di dalam set Nintendo Switch OLED model. Yang ini neon version guys. Alright, so kita try untuk pasang dia punya Joy-Con ke dalam ni. Kalau korang try pasang Joy-Con kat dalam ni, dia automatic kenal tau, dan dia automatic pair korang punya Joy-Con ni ke konsol korang. Sebelum tu saya kena buka dulu benda ni. Kalau kita nak set dekat TV kan, buka dulu benda ni. Kita kena connect dia punya HDMI out dan dia punya power adapter. Ni power adapter dia masuk dekat sini. Okey, beginilah kejadiannya. Lepas tu dia ada satu slot dekat sini untuk korang cable management. Lepas tu korang tutuplah balik. Tutup balik macam ni, tekan. Okey. Ini basic setting untuk dia punya docking system. Untuk docking systemnya, korang just bawa masuk Nintendo ni ke dalam docking sampai dia masuk betul-betul macam ni, baru dia boleh connect ke TV. Okey, antara kelebihan kenapa saya beli Nintendo Switch OLED version berbanding dengan Nintendo Switch 2, obviously lah, yang pertama memang disebabkan harga lah. Harga dia kalau nak beli Switch 2, memang Switch 2 tu 2 kali lebih mahal lah daripada Nintendo Switch OLED. Sebab yang kedua, color dia. Color Nintendo Switch OLED dan Nintendo version 1 je yang ada color neon ni. Switch 2 dia tak ada variant untuk color neon ni. Kalau ada variant untuk color neon ni, insya-Allah mungkin next time kita boleh try lah. Okey, yang ketiga yang paling saya suka berkaitan dengan Nintendo Switch OLED ni ialah dia punya screen lah. Sebab itu namanya Nintendo Switch OLED model. Dia gunakan screen OLED, dan screen OLED ni dia lebih jimat tenaga dan color hitam dia lebih menyerlah lah. Jadi bila korang main game, color dia nampak cantik. Walaupun korang stream YouTube dalam ni, color dia sangat-sangat cantik guys. Okey, itu antara sebabnya lah kenapa saya beli Nintendo Switch OLED version. Oh, tadi saya lupa guys, dalam kotak tu juga disediakan Joy-Con controller holder ni. Korang boleh letak korang punya Joy-Con dalam ni. Lebih sedap untuk dipegang lah. Tengok. Cantik kan? Unik kan? Dia punya controller ni. Jadi sebab keempat kenapa saya beli Nintendo Switch OLED ni, korang boleh beli banyak aksesoris third party. Contohnya Joy-Con third party lah. Kalau korang risau controller korang yang original ni rosak sebabkan anak main kasar kan, korang boleh beli extra Joy-Con yang OEM punya ni. Sekali disediakan dengan strap. Untuk strap Joy-Con yang third party ni, kalau korang tengok dia punya tali ni dia hitam je lah, berbanding dengan yang original. Kalau korang tengok dia ada hitam putih. Yang ni kalau berbeza dengan Switch 2, kalau Switch 2 dia ada juga yang OEM punya Joy-Con, tapi Joy-Con untuk Switch 2 lagi mahal lah compare dengan model OLED ni. Okey, sebab seterusnya kenapa saya beli Switch OLED, sebab pilihan gamenya guys lebih murah sedikit berbanding dengan Switch 2. Kalau dalam Switch OLED ni korang boleh main Nintendo Switch Sports. Setakat video ni dikeluarkan, belum lagi Switch Sport ni dikeluarkan untuk Nintendo Switch 2. Game ni hanya untuk Nintendo version yang pertama sahaja. Nintendo Switch OLED ni juga dia boleh main game Ring Fit. Game Ring Fit ni, kalau korang yang bercita-cita nak bersenam, nak buat workout, game ni antara salah satu yang boleh buatkan korang berpeluh. Nanti saya buat satu video lain lah berkaitan dengan koleksi-koleksi game yang saya ada ni, dan game mana yang saya paling suka sekali. Dan untuk keburukan dia pula, koleksi gamenya yang old school lah, yang lama sedikit berbanding dengan Nintendo Switch 2. Untuk Nintendo Switch OLED ni korang boleh main game, contohnya game Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Korang boleh main game semua game-game Mario yang lama-lama tu lah. Jadi game-game baru yang keluar, yang akan datang ni, semua akan pergi ke Switch 2. Kalau korang tak kisah nak main game yang lama, yang bukan game-game latest, korang boleh ambil consider untuk beli Nintendo Switch OLED version. Okay, jom kita try buka. Yang ni saya dah register masuk. Okay, ni paparan lah. Paparan Nintendo Switch OLED. Cantik kan dia punya paparan kan? Okay, kita tekan 3 kali dekat sini. Ini antara koleksi game yang saya ada lah.
Antara game yang saya suka ialah FC26 ni. FC26 sangat seronok main dalam Nintendo Switch OLED. Kalau korang nak main online, korang kena subscribe dia punya Nintendo Online Membership. Nintendo Online Membership ni, inilah harga untuk korang nak online main game multiplayer dengan Nintendo. Nintendo pun korang kena bayar lah. Kalau korang nak main, sama je macam PS5. Tapi kalau korang main Nintendo, bagi saya lah, kalau korang gamer yang tegar, memang agak membosankan sikit lah kalau korang main dalam Nintendo Switch OLED ni. Sebab bila korang main dengan grafik yang biasa-biasa, korang pun terpaksa bayar pula untuk online, sesuatu yang bagi saya agak rugi sedikit lah. Selain daripada tu, antara yang saya tak berapa minat berkaitan dengan Nintendo Switch OLED ni adalah harga-harga game yang ada dalam eShop mereka. Bukan saya nak kutuk ni, sebab Nintendo ni dia memang ada eksklusif game lah. Jadi antara wishlist yang saya ada sekarang ni, dia pun ada buat promo dalam ni. Gamenya, kalau game yang betul-betul Nintendo punya eksklusif kan, gamenya dalam $59.99, $200 lebih ke atas lah untuk game. Contohnya macam game Mario Jamboree ni. Jadi adakah korang nak spend 200 lebih ke atas untuk main game Mario? Itu terpulang kepada kehendak masing-masing. Selain daripada tu, antara satu benda yang saya tak berapa minat dalam Nintendo Switch OLED ni ialah kualiti grafik lah. Kualiti grafik yang ada di dalam Nintendo ni dia tak sama macam yang ada dalam PS5 ataupun handheld yang lain. Sebab handheld yang lain dia punya chip processor adalah chip processor yang laju. Yang ini dia guna Nvidia Tegra. Saya rasa sama je kot macam Nvidia Shield TV Pro saya tu, TV box tu. Jadi yang ini chip ni dia boleh handle game-game lama, tapi bila once come datang game-game yang baru, dia agak laggy sedikit, agak laggy dan lambat sikit loadingnya, walaupun korang pakai memory card yang berkualiti. So ini loading game MotoGP guys. Tengok nak loading daripada awal nak masuk ke dalam tu agak lambat sikit, walaupun internet connection agak kuat. Okay, kalau korang tengok kan, game ni dia agak laggy sedikit dan dia punya kualiti gambar tu dia tak berapa cantik tau. Nampak tak? Kualiti gambar dia biasa-biasa sahaja. Itu dia punya kualiti. Kalau main game, kualiti dia biasa-biasa saja guys. Tapi satu benda yang saya suka berkaitan dengan Nintendo ni, kalau korang tengah-tengah main kan, kalau korang ada kerja nak buat, korang just tekan home je. Jadi kalau korang nak sambung balik main, korang just tekan A balik, korang masuk game balik. Yang tu saya suka lah berkaitan dengan game. Tapi kualiti grafiknya tak berapa cantik guys. Itu berkaitan dengan dia punya kualiti grafik lah. Selain daripada tu, so far saya pakai Nintendo Switch OLED ni, saya berpuas hati lah. Sebab yang ni senang untuk korang nak bawa ke mana-mana. Kalau korang nak pergi travel ke, nak pergi berjalan-jalan, korang boleh letak je dalam dia punya storage simpanan lah. Nanti saya akan bagi tahu korang, saya akan buat video yang seterusnya berkaitan dengan aksesori apa yang saya beli untuk Nintendo Switch OLED ni. Alright guys, sampai situ saja video saya berkaitan dengan Nintendo Switch OLED. Sampai kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.